Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Hakimi bin Alias Syukri dari kelas B9, meja Pendidikan Islam. Pada hari ini saya akan membincangkan untuk pentadsiran berterusan bagi subjek JPPP 1092 Pengantar Pengajian Pendidikan. Jadi bagi tajuk yang saya akan membincangkan pada hari ini ialah guru berjiwa pendidik. Seperti yang kita tahu, guru ni tanpa guru mungkin kita semua akan berada dalam keadaan jahil. Jadi sebelum kita masuk ke selanjutnya untuk perbincangan saya, eloklah terlebih dahulu kita lihat isi kandungan. Yang pertama, pengenalan pendidikan. Yang kedua, aspirasi pendidikan. Yang ketiga, hala tuju pendidikan bagi guru berjiwa pendidik. Yang keempat, implikasi terhadap guru yang berjiwa pendidik. Dan yang terakhir iaitu penutup. Jadi kita masuk ke pengenalan secara umum tentang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan sesebuah negara. Aspirasi pendidikan merujuk kepada harapan atau keinginan individu untuk mencapai tahap pendidikan tertentu yang tidak semestinya bergantung pada realiti sosioekonomi mereka. Sebagai contoh, jika seseorang itu mempunyai sosioekonomi yang rendah, maka tidak semestinya tahap pendidikannya juga rendah. Kita masuk seterusnya, hala tuju pendidikan. Hala tuju pendidikan pula melibatkan visi dan strategi untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik, seperti meningkatkan akses, kualiti, ekuiti, perpaduan dan kecekapan dalam sistem pendidikan. Dalam konteks ini, guru berjiwa pendidik memainkan peranan penting dalam mewujudkan aspirasi dan hala tuju pendidikan. Jadi kita masuk ke isi yang pertama, iaitu aspirasi pendidikan. Dalam dunia pendidikan, guru berperanan lebih dari sekadar pengajar. Guru yang memiliki jiwa pendidik diharapkan dapat membimbing pelajar secara holistik, baik dalam aspek akademik maupun pembentukan karakter. Jadi aspirasi pendidikan ini mahu seorang guru itu bukan hanya jadi sekadar pengajar, tetapi guru juga diharapkan dapat membimbing pelajar itu dan membantu pelajar supaya mereka menjadi seseorang atau menjadi orang yang berguna dan dapat membantu membangunkan negara, bangsa dan masyarakat pada suatu hari nanti. Sebagai lontaran idea pertama untuk poin aspirasi pendidikan terhadap guru berjiwa pendidik adalah guru sebagai pemandu perjalanan ilmu. Dalam konteks pendidikan, guru bukan sekadar penyampai ilmu pengetahuan, tetapi juga berperanan sebagai pemandu perjalanan ilmu kepada para pelajar. Peranan ini menekankan bahawa guru bertanggungjawab membimbing, mengarahkan dan mendampingi pelajar dalam proses pembelajaran agar mereka bukan sahaja menerima maklumat tetapi juga memahami, meneroka dan mengaplikasinya dalam kehidupan seharian. Jadi antara langkah yang perlu dilakukan oleh seorang guru, yang pertama, membimbing proses pembelajaran. Yang kedua, memberi motivasi dan inspirasi kepada mereka. Yang ketiga, menanamkan sikap berfikir secara berdikari. Yang keempat, mengarah minat dan bakat pelajar.
Dan yang kelima, menanamkan nilai-nilai etika dalam ilmu pengetahuan. Jadi, jika seseorang guru itu dapat menyempurnakan kesemua langkah ini, sudah tentulah seorang guru itu boleh digelar sebagai pemandu perjalanan ilmu tersebut, kerana dengan langkah-langkah tersebut ia dapat mengembangkan potensi seseorang pelajar itu menjadi pelajar yang cemerlang pada suatu hari nanti. Jadi kita masuk ke isi yang kedua bagi poin aspirasi pendidikan. Isi kedua di sini ialah menanamkan nilai-nilai karakter. Menanamkan nilai-nilai karakter adalah salah satu peranan penting dalam pendidikan. Guru tidak hanya bertanggungjawab menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk kepribadian dan moral pelajar agar menjadi individu yang berintegriti dan berakhlak mulia. Pendidikan karakter bertujuan untuk membangun generasi yang memiliki sikap positif, disiplin serta rasa tanggungjawab terhadap diri sendiri dan masyarakat. Di sini saya meletakkan 4 nilai karakter yang perlu ditanam dalam diri seseorang pelajar. Yang pertama, nilai yang perlu guru tanamkan dalam diri seseorang pelajar ialah kejujuran. Kejujuran adalah asas dalam pembentukan karakter seseorang. Guru harus menanamkan sikap jujur dalam setiap aspek pembelajaran, seperti menggalakkan pelajar menyelesaikan tugasan tanpa meniru. Sebagai tambahan pula, sikap jujur ini penting untuk ditanam dalam diri seseorang pelajar, kerana ia dapat memastikan seseorang pelajar itu melakukan tugasan yang diberikan atau tanggungjawab mereka sebagai pelajar dilakukan dengan penuh kejujuran serta amanah. Sikap yang kedua, iaitu sikap yang sangat penting dalam pembelajaran, iaitu menghormati guru. Menghormati guru, rakan dan orang sekeliling adalah nilai karakter yang harus dipupuk sejak awal. Seperti kata pepatah atau seperti peribahasa yang berbunyi, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jika kita mendidik sikap menghormati ini dari sejak awal, dari sejak kecil, jadi ia dapat memastikan pelajar itu mengamalkan sikap menghormati ini apabila ia telah dewasa. Guru, sebagai contoh, guru harus menjadi contoh dalam berbicara dengan sopan. Sikap yang ketiga, iaitu sikap berdisiplin. Disiplin merupakan nilai penting dalam kehidupan. Guru harus mengajar kepentingan mematuhi peraturan sekolah, mengurus masa dengan baik. Disiplin ini juga penting bagi seseorang murid itu, kerana ia akan dapat melahirkan seseorang insan yang penuh berkarisma serta penuh dengan akhlak-akhlak yang mulia dan disegani oleh masyarakat apabila ia mempunyai sikap berdisiplin dalam dirinya. Dan sikap yang terakhir, iaitu guru boleh menanamkan nilai kepedulian dan empati dengan menggalakkan sikap suka membantu rakan yang menghadapi kesukaran, berkongsi dengan orang lain dan memahami perasaan individu di sekeliling mereka. Melihat dari sudut perspektif yang lain, menginspirasi dan memotivasi pelajar juga merupakan aspirasi pendidikan terhadap guru yang berjiwa pendidik. Seorang pendidik sejati mampu membangkitkan semangat belajar pelajar, menumbuhkan rasa ingin tahu
serta memberikan motivasi agar mereka memiliki cita-cita tinggi dan percaya diri dalam meraihnya. Jadi di sini terdapat 3 langkah untuk menginspirasi dan memotivasi pelajar. Yang pertama iaitu meningkatkan rasa percaya diri mereka dengan guru perlulah sentiasa mendorong dan menyokong mereka dari belakang supaya mereka lebih merasa yakin pada diri untuk mencapai cita-cita yang ingin mereka capai. Yang kedua, memberi teladan yang baik kepada mereka. Seperti yang kita tahu, murid akan menjadikan seseorang guru itu sebagai ikutan mereka. Jadi, guru itu perlu menunjukkan teladan yang baik supaya mereka dapat mengikuti perkara-perkara yang baik serta boleh menjadikan diri mereka itu sebagai orang yang berguna pada suatu hari nanti dan memperolehi cita-cita yang mereka inginkan. Dan yang terakhir, memberi motivasi dalam pengajaran. Hal ini demikian kerana guru perlu meningkatkan rasa ingin belajar pelajar tersebut. Jadi, guru boleh menggunakan teknologi yang serba canggih pada zaman sekarang ini. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan pengajaran secara visual, audio atau video. Jadi ini boleh menarik minat mereka untuk sentiasa belajar kerana dengan mereka sentiasa ingin belajar, mereka akan lebih memotivasikan diri mereka untuk mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Jadi, kita masuk ke isi yang seterusnya, iaitu isi menerapkan pembelajaran berpusat pada murid. Pendekatan pembelajaran berpusat pada murid menekankan penglibatan aktif murid dalam proses pembelajaran. Dalam pendekatan ini, guru bukan hanya bertindak sebagai penyampai ilmu tetapi juga sebagai fasilitator yang membimbing murid untuk meneroka, berfikir secara kritis dan membina pemahaman mereka sendiri. Jadi di sini merupakan aspek utama dalam pembelajaran berpusat kepada murid. Yang pertama, menggalakkan penglibatan aktif murid. Penglibatan aktif murid ini seperti guru perlu memberi lebih banyak ruang kepada mereka untuk menyumbang idea dalam pembelajaran atau berkongsi idea dengan kawan-kawan mereka. Jadi ini dapat meningkatkan berfikir aras tinggi mereka yang sangat berguna kepada diri mereka suatu hari nanti. Yang kedua, menyesuaikan kaedah pengajaran dengan gaya pembelajaran murid. Seorang guru itu perlu mengambil berat atau mengambil peka terhadap kaedah-kaedah yang disukai oleh pelajar. Kerana sebagai contoh, mungkin pelajar itu lebih suka belajar secara berkumpulan ataupun mereka lebih suka belajar menggunakan teknologi terkini seperti menayangkan video-video atau audio supaya mereka lebih mudah memahami. Jadi dengan guru itu menyesuaikan kaedah pembelajaran dengan gaya pembelajaran murid tersebut, ia dapat meningkatkan kefahaman mereka terhadap pembelajaran yang mereka belajar. Yang terakhir, meningkatkan sikap berdikari dan tanggungjawab murid. Sebagai contoh, guru boleh
memberi tugasan, projek atau kerja-kerja khusus kepada mereka dan menggalakkan mereka supaya menyiapkan tugasan itu sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi ini dapat meningkatkan dan melatih sikap berdikari mereka untuk digunakan pada suatu hari nanti. Isi yang terakhir untuk poin aspirasi pendidikan terhadap guru berjiwa pendidik. Isi yang terakhir ialah menjadi teladan dalam pembelajaran seumur hidup. Dalam dunia pendidikan, seorang guru bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi juga menjadi teladan dalam pembelajaran seumur hidup. Pembelajaran tidak berakhir selepas tamatnya sisi persekolahan atau pendidikan formal. Sebaliknya, ia merupakan proses sepanjang hayat. Guru yang menunjukkan sikap ingin terus belajar akan memberi inspirasi kepada murid untuk turut mengamalkan budaya pembelajaran berterusan. Jadi di sini sekiranya seorang guru itu ingin menjadi teladan dalam pembelajaran seumur hidup, mereka perlu mempunyai dua sifat ataupun dua sikap yang penting, iaitu sikap yang pertama, sentiasa ingin menambah ilmu dan kemahiran mereka. Seorang guru itu perlu menambah kemahiran dan ilmu pengetahuan mereka supaya mereka sentiasa dapat mengadaptasi dari tahun ke tahun. Antara langkah yang boleh dilakukan oleh seorang guru itu adalah guru itu boleh menyertai seminar atau kursus maupun membaca bahan akademik serta mengikuti perkembangan teknologi pada zaman kini. Dengan ini, mereka dapat meningkatkan kualitas pengajaran mereka terhadap murid serta mendorong setiap murid melakukan perkara yang sama. Sikap yang kedua iaitu sikap ingin tahu dan terbuka. Sikap ingin tahu dan terbuka. Sikap ini penting kepada seseorang guru kerana dengan sikap ingin mengetahui sesuatu perkara baru ini, mereka dapat mendorong setiap murid itu juga melakukan perkara yang sama. Sebagai contoh, seorang guru itu menceritakan pengalaman mereka dalam menerokai ilmu baharu yang ia dapat menggalakkan pelajar itu melakukan perkara yang sama maupun di dalam bilik darjah ataupun di luar bilik darjah. Kita masuk ke poin yang kedua iaitu hala tuju pendidikan terhadap guru berjiwa pendidik. Hala tuju pendidikan di Malaysia menjelang tahun 2025 dan seterusnya menekankan beberapa aspek penting yang membentuk peran dan tanggungjawab seseorang guru dalam sistem pendidikan. Jadi aspek yang dikatakan ini sangat penting kerana ia dapat membentuk guru yang bertanggungjawab dalam sistem pendidikan serta guru itu dapat menjadi contoh teladan yang baik kepada murid mereka serta guru itu dapat melahirkan seseorang insan yang berguna kepada negara, bangsa dan masyarakat pada suatu hari nanti. Isi yang pertama untuk poin hala tuju pendidikan ialah kemahiran abad ke-21. Kemahiran utama abad ke-21 adalah sekumpulan kemahiran yang diperlukan oleh individu untuk berjaya dalam dunia yang kompleks dan berubah dengan cepat. Sebagai contoh, teknologi pada zaman sekarang.
Teknologi-teknologi pada zaman sekarang ini hanya mengambil masa yang sedikit, seperti setiap minggu mesti wujudnya teknologi baru atau aplikasi baru. Jadi kemahiran abad 21 ini penting dan diperlukan oleh seseorang guru itu untuk sentiasa kompleks dalam bidang pendidikan. Kita sambung ke komunikasi. Kemahiran bertutur, menulis dan menyampaikan idea secara berkesan sangat penting dalam dunia pekerjaan yang kompleks. Komunikasi yang baik membolehkan individu menyampaikan maklumat dengan jelas dan berkesan serta memahami pandangan orang lain. Kolaborasi. Keupayaan bekerjasama dalam kumpulan membantu membentuk keupayaan menyelesaikan masalah secara bersama. Kolaborasi memerlukan kemahiran interpersonal yang baik untuk berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Jadi kolaborasi ini juga kebaikannya ialah dapat dapat berkongsi ilmu pengetahuan antara satu sama lain dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Jadi kemahiran ini penting untuk mempersiapkan individu menghadapi cabaran dan peluang yang berkaitan dengan teknologi, globalisasi dan perubahan sosial. Mereka membolehkan individu beradaptasi dengan perubahan yang berlaku dalam masyarakat dan tempat kerja. Isi yang seterusnya ialah profesionalisme dan kompetensi guru. Profesionalisme guru merujuk pada amalan nilai profesional yang tinggi, termasuk kecintaan terhadap profesion, keterampilan, integriti teladan, kerja berpasukan, proaktif, kreatif dan inovatif. Guru yang profesional memahami strategi pengajaran dan pembelajaran PDP serta berkomitmen terhadap profesion mereka. Manakala kompetensi guru mencangkum pengetahuan dan kefahaman dalam ilmu pendidikan, ko-kurikulum dan ko-kurikulum serta kurikulum. Kemahiran pengajaran dan pembelajaran. Standard Guru SGM menekankan 3 aspek utama ini untuk memastikan guru berfungsi sebagai profesional yang efektif. Pembangunan profesional dan kompetensi guru memainkan peranan penting dalam memastikan kualiti pengajaran dan pembelajaran di sekolah sentiasa meningkat. Program-program pembangunan profesionalisme dan kompetensi guru membantu guru meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka dalam mengajar, menilai dan mengurus kelas secara efektif. Jadi guru-guru yang mempunyai profesionalisme dan kompetensi guru yang baik ini sudah tentu dapat meningkatkan kualitas pengajaran mereka dengan lebih baik. Jadi dengan kualiti pengajaran mereka terhadap seseorang murid itu dapat meningkatkan dan dapat memudahkan seseorang murid itu memahami secara langsung pengajaran yang ingin mereka sampaikan itu. Sebagai lontaran idea yang seterusnya iaitu pembentukan karakter. Pembentukan karakter dalam pendidikan di Malaysia kini menjadi fokus utama dalam sistem pendidikan negara, terutama dengan pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pembentukan karakter murid. Yang pertama, pendidikan karakter seperti slot masa khusus. Kurikulum persekolahan 2027 akan melaksanakan pendidikan karakter sebagai satu slot masa khusus
berfokuskan pada pembelajaran sosial, emosi serta amali dari prasekolah hingga menengah atas. Prinsip rukun negara dan falsafah pendidikan kebangsaan. Pembentukan karakter murid akan berdasarkan prinsip rukun negara tersebut dan falsafah pendidikan kebangsaan untuk membentuk individu yang berdaya tahan, tangkas, memiliki kesedaran fizik dan mentaliti pertumbuhan yang stabil dari segi rohani dan jasmani. Pembentukan karakter dalam kurikulum persekolahan 2027 bertujuan untuk melahirkan generasi yang berdaya tahan, berakhlak mulia dan memiliki kesedaran sivik yang tinggi. Ini sejalan dengan hasrat untuk mencipta warga negara yang bertanggungjawab dan berkontribusi positif kepada masyarakat dan menyumbang kepada pembangunan negara pada suatu hari nanti. Jadi kita masuk ke isi yang seterusnya bagi hala 7 pendidikan terhadap guru berjiwa pendidik. Guru berjiwa pendidik harus mampu mengintegrasikan teknologi dalam proses pendidikan untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Mereka perlu memahami cara menggunakan teknologi bagi memudahkan pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik, serta memanfaatkan sumber digital untuk meningkatkan kualiti pengajaran. Dengan ini, mereka dapat membantu murid mengembangkan kemahiran abad ke-21 seperti literasi digital, pemikiran kritis dan keupayaan berinovasi dalam teknologi. Dalam konteks ini, guru berjiwa pendidik berperanan sebagai fasilitator yang bukan sahaja mengajar tetapi juga membantu murid membina keupayaan menggunakan teknologi secara berkesan dalam proses pembelajaran. Hal ini membolehkan murid lebih bersedia menghadapi cabaran abad ke-21 serta menjadi individu yang lebih berdaya saing dalam masyarakat digital pada zaman kini. Seterusnya kita masuk ke yang terakhir iaitu implikasi. Implikasi terhadap guru berjiwa pendidik melibatkan beberapa aspek penting yang mempengaruhi peranan dalam dan tanggungjawab mereka dalam sistem pendidikan. Berikut adalah beberapa implikasi yang saya akan bincangkan pada slide seterusnya. Sebagai lontaran idea pertama, untuk isi implikasi ialah model teladan. Guru berjiwa pendidik berperanan sebagai model teladan bagi murid dan bakal guru. Mereka menunjukkan tingkah laku yang diharapkan serta membimbing murid dalam mengembangkan kemahiran kepimpinan dan tanggungjawab. Dengan menjadi contoh yang baik, mereka membantu murid memahami nilai-nilai murni seperti integriti, kejujuran dan kerja keras serta memotivasi mereka untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya sekaligus untuk menjadikan mereka seorang insan yang berguna kepada masyarakat, bangsa dan negara pada suatu hari nanti. Pembelajaran sepanjang hayat merupakan sebahagian daripada isi untuk implikasi. Jadi, guru berjiwa pendidik menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat, baik untuk diri sendiri maupun murid. Mereka sentiasa meningkatkan pengetahuan dan kemahiran melalui penyertaan dalam kursus dan latihan serta mengasah kemahiran sedia ada bagi mengembangkan potensi diri. Ini memastikan mereka kekal relevan
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus dapat menyediakan pendidikan yang lebih berkesan dan kondusif. Dengan demikian, guru berjiwa pendidik memainkan peranan penting dalam membentuk generasi yang lebih baik, bukan sahaja melalui penyampaian ilmu akademik, tetapi juga dalam pembentukan syahsiah dan kemahiran hidup yang lebih menyeluruh. Jadi di sini ialah 3 jenis pembelajaran sepanjang hayat. Yang pertama, formal. Pembelajaran di institusi pendidikan formal seperti universiti dan kolej. Guru berjiwa pendidik mungkin mengikuti program pendidikan lanjutan untuk meningkatkan keupayaan mereka. Yang kedua, tidak formal. Tidak formal kursus jangka pendek. Latihan dalam perkhidmatan dan pembelajaran maya. Guru boleh menghadiri bengkel atau seminar untuk mengemaskini pengetahuan mereka tentang kaedah pengajaran terkini. Dan yang terakhir, jenis pembelajaran sepanjang hayat ialah informal. Pembelajaran melalui pengalaman hidup dan amalan membaca. Guru boleh memperoleh pengetahuan baharu melalui bahan bacaan, perbincangan dengan rakan sejawat atau pengalaman mengajar mereka sendiri. Jadi isi yang seterusnya iaitu isi manfaat. Manfaat ini dapat meningkatkan daya saing dan kualiti hidup. Dengan pengetahuan yang lebih luas, guru dapat meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran serta memperkukuh daya saing mereka dalam profesion keguruan. Yang kedua, memperkayakan budaya ilmu. Mereka memperkenalkan konsep pembelajaran sepanjang hayat kepada murid serta memotivasikan mereka untuk terus belajar dan mengembangkan diri mereka sepanjang hayat. Yang ketiga, meningkatkan kemahiran dan pengetahuan. Guru dapat mengemaskini pengetahuan mereka tentang kurikulum, kaedah pengajaran dan teknologi pendidikan. Dan yang terakhir ialah membangunkan budaya pembelajaran. Guru berjiwa pendidik mempromosikan budaya pembelajaran sepanjang hayat dalam kalangan murid dan masyarakat sekaligus memperkayakan budaya ilmu serta mempersiapkan tenaga kerja yang mahir yang pada suatu hari nanti dapat membangunkan negara kita. Melihat dari sudut perspektif yang lain, pengiktirafan pengalaman terdahulu Apple juga merupakan sebahagian daripada implikasi tersebut. Apple membolehkan guru mendapatkan pengiktirafan terhadap pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh melalui pengalaman kerja atau pembelajaran di luar institusi formal. Ini membolehkan mereka memperoleh kredit akademik atau sijil yang relevan sekaligus memperkukuh kedudukan mereka sebagai pendidik yang bagus. Dalam konteks guru berjiwa pendidik, pembelajaran sepanjang hayat memastikan mereka kekal relevan, inovatif dan berkesan dalam menghadapi perubahan dalam pendidikan. Mereka menjadi teladan kepada murid dan masyarakat serta mempromosikan budaya pembelajaran berterusan dan memperkayakan masyarakat dengan pengetahuan dan kemahiran yang lebih luas. Kita masuk ke isi yang terakhir bagi implikasi terhadap guru berjiwa pendidik, iaitu pembentukan masyarakat yang berakhlak dan berperadaban tinggi.
Guru berjiwa pendidik memainkan peranan penting dalam membentuk masyarakat yang berakhlak dan bertamadun tinggi. Mereka bukan sahaja menumpukan perhatian kepada pendidikan akademik, tetapi juga memastikan murid mereka mengembangkan nilai-nilai moral dan sosial yang kukuh. Dengan demikian, guru berjiwa pendidik membantu melahirkan generasi yang bukan sahaja cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integriti, empati dan tanggungjawab sosial yang tinggi. Hal ini akhirnya menyumbang kepada perkembangan masyarakat yang lebih harmoni dan bertamadun. Jadi kita masuk ke penutup untuk guru berjiwa pendidik. Aspirasi dan hala tuju pendidikan merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Oleh itu, peranan guru berjiwa pendidik harus diteruskan dan diperkasakan serta dihargai dalam sistem pendidikan kita. Mereka bukan sahaja sebagai pengajar, tetapi juga fasilitator yang membantu murid mengembangkan potensi mereka secara holistik. Dengan memahami aspirasi dan hala tuju pendidikan, guru berjiwa pendidik dapat membantu melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia dan bertamadun tinggi, sekaligus memperkukuh asas pendidikan negara serta mempersiapkan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.